Saya ni banyak dosa. Saya dah buat macam-macam salah. Tapi kenapa Allah tak tegur saya? Kenapa saya dah buat macam-macam kesalahan, saya dah buat macam-macam kejahatan, tapi tak dapat hidayah, tak ada teguran daripada Allah? Sebab apa? Sebab kita dalam peperiksaan, dalam ujian. Contoh dalam dewan peperiksaan, orang depan kita jawab betul, kita jawab salah. Tapi masa tu, perasan tak? Pengawas peperiksaan akan lalu tepi kita, dia anggukkan kepala. Dia tak tegur kita, walaupun kita salah. Dan kawan kita kat depan tadi pun dia anggukkan kepala. Dia tak kata betul ataupun salah, walaupun jawapan ni betul. Sebab apa? Teguran tidak wujud ketika itu sebab tengah kita diuji. Kita dalam peperiksaan. Tamat ujian, barulah kita akan dibalas dengan segala keburukan dan juga kebaikan yang kita buat. Sebab itu, jangan sangka setiap keburukan yang kita buat tanpa ditegur Allah, itu adalah satu redha dan penerimaan daripada Tuhan. Tidak. Allah uji kita. Allah minta kita untuk kembali dan berfikir sendiri. Jadi, berhentilah daripada melakukan kejahatan walaupun tak ditegur. Takut-takut kalau teguran datang, nasihat datang, kita akan letih dan akan terus derita. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah dengan sebenar-benar taubat.